Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah ni, kitab Siyar, bab Siyar, ada sebut. Yang ini pada tahun yang kedua sebelum difardukan puasa di bulan Ramadan. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah pendapat Ibnul Athir. Di dalam tarikh dia mengatakan zakat ini difardukan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Jauh tu, 9 Hijrah. Tetapi pendapat ini dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa? Sebab sebelum pada ni pun kita sudah jumpa ada beberapa kali hadis Dhimam bin Sa'labah dan hadis wafd rombongan Abdul Qais yang menyebutkan tentang zakat sudah ada. Peristiwa itu berlaku sebelum daripada tahun yang ke-9 lagi. Begitu juga Abu Sufyan cerita kepada Heraklu, bila Heraklu tanya apa dia ajaran Nabi akhir zaman ni, Nabi orang dakwah Nabi di kalangan kamu tu, dia kata antaranya ya'muruna biz zakah, dia suruh kami mengeluarkan zakat. Ini berlaku pada tahun di awal tahun yang ke-7. Dan peristiwa tadi itu sebelum pada tu pun ada. Antara pegangan Ibnul Athirnya, alasan dia, iaitu dia pegang dengan kisah Tha'labah bin Hatib yang panjang. Di dalam riwayat hadis dia tu ada sebut, bila turun ayat sedekah, Nabi SAW mengutuskan seorang amil, pegawai dia, faqala, dia pun kata, ma hadhihi illa jizyah wa ukhtul jizyah. Ini betul-betul jizyah ni, saudara kepada jizyah. Jizyah ni wajib pada tahun yang ke-9. Maka zakat ini pun dia kira pada tahun yang ke-9 juga. Dia pegang itulah. Tapi hadis ini hadis dhaif, tidak boleh dijadikan hujjah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga di sini dalam kitab kita ni, mana-mana ada dalam mana-mana ada Badrul Majhul, boleh tengok. Pendapat yang ketiga ialah pendapat Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah adalah kitab dia. So dia kata zakat ini difardukan sebelum hijrah lagi. Dia berpegang dalil dia, hujah dia kepada dia, iaitu hadis Ummu Salamah dalam kisah hijrah mereka ke Habsyah. Di dalam kisah itu ada sebut Ja'far bin Abi Talib kata kepada Najasyi, dalam banyak-banyak dia cerita lagi hak lain-lain. Ni salah satunya, dia kata apa dia? Hak Nabi SAW ajarnya, iaitu ya'muruna bis salati waz zakati was siyam. Nabi SAW ni ajar kami sembahyang, bui zakat dan puasa. Tetapi alasan ini pun dipertikaikan oleh ulama. Hujah ni tak boleh. Sebab apa? Kalau kita nak kata dia suruh sembahyang pada masa tu tidak wajib lagi. Sembahyang pada masa tu tidak wajib lagi sembahyang 5 waktu ni. Sedangkan dalam riwayat ni dia sebut suruh kami sembahyang. Sembahyang mana? Kalau sembahyang tu sembahyang 5 waktu yang maklum, maka tidak wajib lagi. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah ni sebelum hijrah lagi, lama sebelum hijrah, iaitu pada tahun yang ke-4 dan ke-5 kenabian. Dan semaya apa ni selepas Mi'raj tu diwajibkan. Ini menunjukkan bercanggah tu, ada percanggahan, ada tak kemah dalam riwayat. Tetapi pengarang syarih kepada Sunan Abi Dawud ini, Syekh Khalil Ahmad, dia kata kalau kita nak pakai juga dah riwayat Ummu Salamah tu, kalau ia tidak cacat, kalau kita takdirkan sanadnya molek lah, maka tidak semestinya kita pakai semaya di sini dengan makna semaya 5 waktu. Begitu juga bui zakat, begitu juga puasa, dipakai dengan makna lughawi dia. Semuanya dipakai dengan makna dari segi bahasa, sebab tak adilah.
Semaya sudah ada dah, tapi tidaklah semaya 5 waktu. Zakat mana bui kepada orang-orang yang susah tu sudah ada dah, tapi tidaklah zakat yang fardu kemudian tu. Begitu juga puasa, bukan puasa Ramadan, puasa hak lain-lain sudah ada dah. Itu yang dimaksudkan di sini, bukan maksud semaya 5 waktu. Nah itulah. Bantahan dan jawapan hak dalil golongan yang ketiga tadi, hak Ibnu Khuzaimah yang kata sebelum hijrah. Yang lebih tepatnya selepas hijrah, tahun yang pertama, kedua kau tu tak apalah, tapi selepas hijrah. Umpamanya hadis yang mengisahkan Dimam bin Tha'labah, dia kata, anshudukallah, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqah min aghniyaina fataqsimuha ala fuqaraina. Adakah Allah yang suruh kamu ambil sedekah ni, zakat ni, daripada orang-orang kaya di kalangan kami dan kau bahagikannya kepada orang-orang miskin di kalangan kami? Hak tu cerita tu. Peristiwa itu berlaku pada tahun yang kelima. Peristiwa itu berlaku pada tahun yang kelima. Antara dalil yang menunjukkan lagi bahawa zakat ini difardukan selepas hijrah ialah ulama-ulama sepakat mengatakan puasa bulan Ramadan ini difardukan selepas hijrah. Semua sepakat kalau puasa selepas hijrah. Sebab apa? Sebab ayat-ayat yang menunjukkan tentang kefarduan puasa ni tak ada khilaf. Semuanya ayat-ayat madaniyah belaka, ia turun di Madinah belaka. Dan ada hadis, dalam hadis yang kuat ada disebutkan riwayat daripada Sa'ad bin Ubadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah sendiri, dan Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain lagi. Dia kata Rasulullah SAW suruh kami beri sedekah fitrah sebelum daripada turun hukum zakat. Lepas tu dia kemudian turun pula kefarduan zakat. Ini zakat fitrah tu dulu lagi. Zakat fitrah ni ada apabila ada kaitan dengan puasa kan. Apabila habis puasa tu, ujung puasa tu adalah zakat fitrah. Lepas pada tu turun pula zakat. Hak ni, hak selain daripada fitrah. Ini menunjukkan bahawa zakat ini juga selepas daripada puasa hukum puasa bulan Ramadan. Selepas tu. Ada kalau selepas, kalau hak puasa bulan Ramadan tu sudah pasti dah lepas hijrah, maka zakat ni pun pastilah selepas hijrah juga. Gitulah. Tetapi kalau kita pakai dengan arti zakat dengan maknanya yang umum, sebelum hijrah tu ada dah suruh bui apa-apalah harta benda kepada orang miskin, orang yang susah. Dipakai dengan arti yang umum itu boleh pakai lah. Puasa pun ada dah puasa hak selain daripada puasa bulan Ramadan tu sebelum itu. Semaya pun ada dah sebelum daripada semaya 5 waktu tu. Kalau terima waktu tak apalah. Kalau nak kata sebelum daripada hijrah pun. Tapi kalau dengan arti hak maklum kemudian ini, itu jelas selepas daripada hijrah, bukan sebelum hijrah. Kalau kita nak pakai dengan makna umum, maka dalam Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Situlah orang-orang yang percaya kepada perkara gaib, mendirikan sembahyang